Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Hajj ayat 24 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahudu ila at-tayyib minal qawli wahudu ila siratil hamid. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Astaghfirullah, sadaqallahul azim. Dan mereka diberi petunjuk kepada mengucapkan kata-kata yang baik serta diberi petunjuk ke jalan Allah yang amat terpuji. Sesungguhnya amatlah zalim orang kafir serta menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari memasuki Masjidil Haram Mekah yang kami jadikan dia di tempat beribadah untuk seluruh umat manusia yang beriman, sama ada yang ditinggal menetap padanya atau yang datang berziarah. Dan sesiapa yang lazim dan sesiapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim,
kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya. Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya, lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku Kaabah ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rokok serta sujud mengerjakan sembahyang. และพวกเขาจะถูกนำสู่คำพูดที่ดีมีประโยชน์และจะถูกนำสู่ทางที่ได้รับการสรรเสริญคือสวนสวรรค์และยิ่งกว่าจะผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและขัดขืนคำของอัลเลาะห์และมัสยิดอัลฮารอมซึ่งเราได้สร้างมันไว้สำหรับมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ที่กำลังอยู่ในนั้นและที่มาจากภายนอกและผู้ใดปรารถนาที่จะออกนอกทางด้วยความอาฆาตเราก็จะให้เขาได้รับการมีลดการลงโทษอย่างเจ็บปวดและจงระลึกถึงเมื่อเราได้ชี้แนะสถานอัลไบอัลกะบะแก่อิบรอฮีมว่าเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลเลาะห์เลยและจงทำบ้านของข้าให้สะอาดสำหรับผู้มาเวียนรอบผู้ยืนละหมาดผู้โรกอและผู้สุญูดคือผู้ปฏิบัติละหมาด الله أكبر استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah, 3 qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 juzuk yang ke-17 ayat 24 sampai kepada ayat 26. Dapat kita membaca mendengar di serta tadabbur untuk ambil reti faham serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui, melihat akan bacaan kita dan gerak kita. Dialah Allah Arhamur Rahimin yang menurun ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi dan seluruhnya melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian hamba-Nya. Dan dialah Allah Ahkamul Hakimin, berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa hamba dia yang membaca Quran dia, wahyu dia, mukjizat dia satu huruf, maka dia Allah sanggup untuk nak membalas 10 kali ganda. Balasan yang begitu besar, banyak mulia. Wa ahsanu ajran 'inda Allah. Dan dialah Allah senantiasa bersama dengan hamba-Nya di mana saja hamba dia itu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan apabila hamba dia bersama dengan ayat-ayat Quran dia, wahyu dia, maka dia Allah akan mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta as-sakinah, ketenangan hati dalam hidup hadian.
lagi beri kekuatan yang begitu kuat supaya hamba-Mu dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu was-was dan juga duk menipu, khianah, duk buat menjadi malah mengatuk, sibuk urusan dunia siapa susah hamba-Mu untuk nak berjalan di atas sebatang titik as-siratal mustaqim, di bawah tempurung dunia yang sempit, dengan bihadil Quran untuk menuju kepada syurga mujannah darul ridwan. Lagi beri kekuatan yang begitu kuat supaya hamba-Mu dapat mempelajari, membaca tadabbur ayat-ayat Kamu setiap pagi, setiap hari selepas salat subuh secara berjamaah di masjid, sambil hamba-Mu sang untuk nak menunggu dan sembahyang 2 rakaat setelah matahari naik segala, yang mana kelebih dia adalah seperti ngak umrah haji sempurna. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin, lagi angkat darajah yang begitu tinggi beliau di sisi-Mu dengan melalui ayat-ayat Kamu kepada sakil hamba-Mu ya Allah, sama ada di dunia ini dan juga di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita dapat dengar keistimewaan atau pakaian bagi ahli syurga yang mereka beriman dan beramal soleh. Dan sebelum ni juga orang yang kupuk pakai bagi orang ahli neraka, maka dia adalah daripada api neraka, wal-ayazubillah. Adapun ahli syurga penuh dengan keistimewaan, di antaranya gelewak daripada mah hiasan dia tu, dan juga mutiara mata-mata, dan pakaian dia adalah daripada kain setera. Maka dalam syurga tu juga ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 24 ni pada pagi ni insya-Allah, dia kata wahudu ila tayyibi minal qauli wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada mengucapkan kata-kata yang baik. Itulah perkataan yang ahli syurga tu duk kecek. Jadi satu pimpin yang daripada Allah jugalah, satu hidayah, satu perkara yang ahli syurga tu duk kecek, hanya perkataan yang baik daripada perkataan. Tak ada dah dari syurga esok jadi pasal duk kecek maki kat orang, kata huduh kat orang, duk cicir tu, duk cicir, tak ada syurga esok. Duk kecek hanya benda hak molek. Wahudu ila tayyib, Tuhan pimpin mereka itu kepada jalan atau perkataan yang baik daripada perkataan yang ia duk kecek. Tahiyyatuhum fiha salam, duk perkataan kecek sama dia tu, iaitu pakak wi salam, bila jumpa tanya khabar. Kita duk tahu dunia ni khoyalah, gamallah di gapo kita duk kecek molek dalam dunia ni, itulah akan menjadi perkataan dia di akhirat esok dalam syurga. Tak ada maki kok orang apa ni dia panggil marah mata nak muih kok orang apabila dia kata kita, benda tu tak ada. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima, kata Tuhan. Tak ada dah kita nak dengar kata hok sia-sia, buah-buah dan dosa, tak ada. Masya-Allah. Nah, sebab itulah kita duduk dalam dunia ni boleh minta Tuhan lah. Tuhan bagi hidayah kita, pimpin kita, boleh kita tu kecek benda hak molek. Tak usah kecek lah benda hak tak pakar tu. Memang benda hak kecek tak pakar kadang-kadang kita nak lari tak boleh. Tapi semua ni kena minta Tuhan supaya Tuhan tu pimpin kita. Dah dunia ni lagi dah pimpin kita. Jangan duk kecek benda sia-sia, duk kecek sama manusia tu. Tak ada lain kadang-kadang. Duk wasah mulut bibi mulut dia dengan air buih liar dia tu. Hak orang. Tak ada kecek. Orang kita kalau duk 2 orang, 3 orang jadi hijau dah. Tak ada kecek lah, cuma terdapat hati. Hak
orang lain lalu dah. Imma keluarga dia, warah dia, imma orang keliling kala dia, jiran dia, imma orang hari kapal dia, imma sasaing gugur dia. Kalau 10 kilo kecek tak kereta basah bi mulut hanggup pak orang, tak molek orang. 1 kilo, siapa nu? Apa nasi tu mula makan nasi, letih. Kecek orang. Putih sewing setelah agak air. Lepas tu minum air sewing, masuk beli. Lepas tu start kereta, mula pula dah, sama pula dah. Cuba terdapati. Tak ada hak lain. Tak ada harga lain. Kecek hak orang lah. Subhanallah. Maka benda-benda ni tak ada dalam syurga esok. Tak ada. Sebab benda tak molek. Minum benda bawa kepada rusak. Menuntuh segala pahala ibadat yang dibuat hari-hari itu. Allah, sakut pak dengan anak dia dah tu. Apa kita kecek kita nak beki sungguh dah. Kita kecek hak orang ngupah orang kalau kita nak beki tak apa. Wak kira cara dia dipentangkan nak ukar masalah tak molek tak apa. Hak ni hanya sekadar lepas mulut itu ya. Sedak duk ya. Ini ingat molek. Sebab itulah benar perkataan lagu ni dalam syurga tak ada, tercabut. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Tidak ada dah kita dengar di akhirat esok perkataan yang sia-sia dan juga perkataan yang bawa pada berdosa. Tak ada. Hanya ila tayyibin minal qawl, ila tayyibi minal qawli, kepada perkataan yang baik daripada perkataan. Masya Allah. Sungguh kata akhirat esok dari syurga kecek baca Quran, duk nak baca Quran. Jumpa orang wisalah, jumpa orang kecek hamba dia, tanya khabar. Sungguh kata zikir syurga esok. Dia pasal lagu tu syurga esok. Zikirlah. Duk mengucaplah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dunia ni kau duduk maki kau orang duduk kata benda tak molek. Dengan siapa nak murih gapo semua dipecah belah, balah gegeyuh gapo semua dipecah daripada perkataan itulah. Dan ingat molek perkataan yang tidak molek tu yang keluar daripada bibir mulut kita menyebab orang sakit hati sebab kita. Allah akbar. Sebab itulah Nabi setelah dia tu Mi'raj naik ke langit, dia tengok umat dia yang paling masuk banyak umat dia yang banyak masuk neraka sebab apa? Daripada mulut dia. Aktsaru ma yadkhulun nar, banyak dari kalangan umatku yang masuk neraka sebab al-famu wal faraj, kata Nabi kata. Al-famu gapo mulut dan wal faraj kemaluan dia tu. Subhanallah, amat timalana mulut kita tu. Yang dua sedak guna mulut kita yang mengikut hawa nafsu kita, yang kita nak kata semata-mata nak kata yang tidak mikir hulu hilir dapai belakang dan kata bawah, semua tu ada catat teh belakang. Wal'ayazubillah. Sebab itulah wa akhirat sok wa hudu ila thayyibi minal qawli, dan wa hudu ila siratil hamid. Dan juga pihak-pihak juga pertunjuk juga ke jalan Allah yang amat terpuji. Tak ada dah ila siratil jahim, tak ada dah. Kepada ila siratil hamid, kepada jalan yang terpuji. Jadi baiklah ahli syurga esok. Pakak-pakak duk kecek benda-benda molek, pakak-pakak duk kata kepada jalan yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak dunia pun kita nak minta doa lah supaya Tuhan pimpin kita. Bila kecek benda molek, Tuhan pimpin kita kepada jalan yang terpuji. Sebab benda ni kalau lampang dengan kekuatan kita nak bunuh pakai ni ayat ni tak boleh, mereka kena tu hasa. Sebab saya kata wahudu ila tayyib minal qawli wahudu. Siapa duk hudu-hudu tu? Dan mereka diberi pertunjuk kepada mengucap kata-kata yang baik, serta mereka juga diberi pertunjuk ke jalan Allah yang amat terpuji. Tu duk kawal tu.
Sebab Allah dunia ni nak minta ihdina ya Allah ila thayyib minal qawli wahdina ya Allah ila siratil hamid. Doa tu. Ya Allah pimpinkanlah aku ni. Kalau Tuhan tak pimpin ke selera kita. Tak dapat tidak kita nak boleh kecek benda hak malaikat rahmat daripada Allah. Malaikat dapat kelebihan daripada Allah. Malaikat dapat petunjuk daripada Allah. Hak nisa tak dapat petunjuk daripada Allah, maka sia-sialah perkataan dia dan tidak bawa pada ila siratil hamid. Tak dapat rahmat daripada Allah, maka sia-sialah perkataan dia daripada perkataan yang baik dan kepada jalan yang terpuji. Rahmat perlu, petunjuk perlu dan kelebihan daripada Allah kita nak. Sebab itulah Allah setiap kali kita masuk masjid, kita minta rahmat. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Masuk masjid sana ya, nak rahmat ya. Tak ada lain, tak ada rahmat. Kecek tak tahu apa gitu. Mai masjid dah pun kena buat gitu. Sebab apa? Tak dapat rahmat daripada Allah. Setengah je sama tahu nak masuk isya, kena buat kecek hak dia. Tak dapat rahmat daripada Allah. Sebab itulah masuk masjid seminta Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Tubik sujud lagi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ni tak kelebihan Tuhan pula. Tubik sujud lagi tu. Tak dapat kelebihan Tuhan ke? Tuhan tak pimpin kita pergi kepada kelebihan dia ke? Yang kita. Lepas tu celah-celah dalam sujud ni pula. Minta pula. Nah, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Allahumma inni a'udzubika bi rabbikal azim bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Sepak setan lagi jauh tu. Sebab syaitan ni duduk haru kita. Syaitan ni duduk tipu kita, duduk mengarut kita semua tu. Allah, a'udzubika dan di antara doa masuk masjid, a'udzu bi rabbikal azim bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Tu doa masuk masjid juga. Maksudnya kita duduk amal masa masuk masjid haram doa ni. Sebenarnya umum ni masuk masjid belaka. Biasa orang baca ni masuk masjid haram juga umrah haji ke apa. A'udzu bi rabbikal azim bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Dakwah gikan ni. Dapat rahmat, dapat kelebihan Tuhan, dapat hidayah, syaitan tak ganggu dah kita. Nak gapo lagi? Allah, itulah ahli syurga. Wa hudu ila tayyib minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Habis situ ayat. Maka ayat yang ke-25 ni mulailah ayat yang teruk kecek betul dengan nama dia tu. Nama surah tu. Suratul Hajj, nama surah haji tu. Maka surah ni mulai ayat berapa? Nasabah dengan nama dia tu iaitu ayat 25 ni. Al-Haji, haji ni makna gapo? Qasdu dengan bahasa Arab. Haji mana al-qasdu. Gapo qasdu? Qasdu ni makna bukan nak. Qasdu ni. Sebab tu orang nak pergi belakang Mekah. Nak pergi haji lah, nak pergi umrah lah, nak pergi ziarah lah. Sebab nama dia tu nama Al-Hajjidah. Al-Hajj makna al-qasdu. Gidah kelik nak pergi pula. Ini. Satu kepala ikan negeri apa ni? Negeri Mekah tanah suci tu. Satu kepala ikan pergi haji berkira sedap letih tapi berkelik pak nak pergi pula. Itu tanda kata iman. Sebab tu dah kalau pergi buat haji kelik pak. Pergi buat umrah kelik pak. Nak pergi buat umrah. Oh malah roh. Ni kena cek iman. Nak cek email ada masa kira tak ada kuih dah nyanyi tanda kata email dia tu tak ada belah mana tu kena cak bateri semula kalau rasa ada dua tir nak habis dah tak ada orang Islam bila klik haji wa umrah nak pergi apa tahu lagi tak lagi nak pergi dah kau nak pergi lagi percayalah power dia kuasa nak pergi email dia kuat dah Allahu Akbar. Tapi kalau sebab kata nak pergi umrah, tak lagi dah tak malah. Tu nacik. Sebab kasih kepada cinta kepada tanah suci di Makkahul Mukarramah tu adalah satu tanda daripada iman.
Di sinilah mulai ayat 27. Dia kata innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wal masjidil haram. Sesungguhnya amatlah zalim orang yang kafir serta menghalangi manusia dari jalan Allah, iaitu agama Islam, dan dari memasuki Masjidil Haram Makkah. Ayat ni Tuhan dia kecek masalah orang kafir. Orang kafir tapi kita orang Islam kena matilah. Tentang ayat ni. Yang kerana kadang-kadang orang Islam sendiri pun buat khijau benda lagu ni. Waktu lari pada orang kafir, tiba-tiba orang Islam buat khijau juga. Duk jadi juga. Dia kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir tu fak ni fak gapo? Wa yasudduna an sabilillah. Wa kafir serta mereka itu duk sekak manusia dari jalan Allah. Sekak supaya orang tu masuk Islam. Sekak supaya orang tu dakwah. Tu hijau agama, duk sekak. Tu dengar ayat-ayat Quran, duk sekak. Tu mengaji hadis Nabi, duk sekak. Wa yasudduna an sabilillah. Tu kafir sini kak masa Nabi kak kafir musyrik Mekah. Kafir jenis pasal ada Kaabah ni. Kena tu habis mana paling-paling gitu. Kena tu tapi paling-paling. Kena tu mengikut cara dia, panah-panah dia lah. Semaya buat ni. Kafir musyrik Mekah semaya. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah semaya mereka itu orang musyrik Mekah masa tu, maka dia semaya dia apa? Illa muka'an wa tasdiyah. Tepi. Oh kerana orang duk keliling Kaabah. Semaya pasal dia tu saya kata. Patutlah kita Islam nak mati molek. Bila nak takbiratul ihram tu duk oi lagi. Kalau tak itu kok sibi-sibi nak memeh dia tu dah. Jalan mai duk sampai sini pak lagi. Ingat molek tu. Nak jaga molek tu. Kena mati molek benda-benda lagu ni. Sebab semaya ada 3 lah. Semaya jenis pasal musyrik Mekah. Hoi tak tahu apa tu. Bawah dia kerana bogai dia tu. Lepas tu semaya orang mukmin. Lepas tu semaya orang munafik. Ama kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Wa ma kana salatuhum indal bait, di sisi tawah dia tu, Kaabah tu illa muka'an wa tasdiyah. Atau munafik. Allah. Gapo semaya dia? Semaya dia gapo yang munafik? Semaya jenis pasal malah. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'una an-nas. Nak kita tengok. Tu semaya munafik. Tapi semaya mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semaya khasyuk ya mukmin. Kena kontrol molek, jangan masuk dalam 2 golongan semaya kita tu. Kalau ada 2 ni kena cek. Nak sepak itu baik tahu yang tidak ada. Mari homak dia, mari jack dia. Dia kena mari. Kadang-kadang kena mari sebab setan duk ganggu kita tak ada ke lain ni. Pak teh tu, dia pak teh gapo-gapo dah hari kita. Pas kita wilak dia, witar dia kok, masuk dah. Allahu akbar. Ya Allah, sebab itulah semaya kita tu nak mai sejid jemaah masjid tu dengan niat ikhlas dah lakuh kaki kira semaya dah situ tu. Kalau kaki mai ngok buat kereta mau motor mai bung tu kira semaya dah. Bukan hanya sekadar kita nak takbir situ dah. Mula itu pada rumah mai air semaya wuduk lagi dah jakah kaki mai tu dikira semaya dah. Sebab itulah celah-celah tu kena amati molek. Nak jaga molek. Biar semaya kita tu temroy. Jangan beri butuh pahala rusak dan sebagainya. Sebab itulah innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir serta mereka itu duk sekak, duk menahan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan wal Masjidil Haram. Dan juga Masjidil Haram ni kita ingat molek. Kalau dia sebut kata ayat ni al Masjidil Haram mana masjid haram lah. Bukan ya Masjidil Haram sini makna tanah haram ke semua. Kalau kawasan Mekah tu tanah haram dia tu panggil Masjidil Haram. Lepas tu tanah haram tu
Dalam Mekah tu kalau mengikut pendapat ulama 500 kilo dia semua, lebih kurang 500 kilo. Kalau duduk di sejid nak niat di gapo di pak niat Mekah tu apa? Tanaim dah. Tanaim tu 7 kilo, ada 10 kilo. Bermakna dalam keliling Mekah pak segi dia tu cip capur ke mai kok tu kau ni duk ada 500 kilometer. Kalau duk Mekah pergi di apa ni Hudaibiyah dalam 22 kilo, 24 kilo. Duk Mekah nak pergi di Arafah keliling kalam Mekah tu kalau kira pergi kok tu pergi kok ni pak capai dia tu kira mai duk ada 500 kilo lebih. Itulah wal Masjidil Haram. Awas dia tu. Nah, ya orang panggil tanah yang tu pilih situ untuk nak menjadikan tanah nak jaga daripada benda-benda yang tidak molek. Lain daripada tu tanah halal. Ini panggil tanah haram. Haram makna apa? Yang buat benda yang tidak molek yang dilarang oleh agama Islam kita, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal Masjidil Haram. Sebab itulah Allahu Akbar. Lepas dia semaya di Masjid Haram, cuba kita tengok satu waktu 1,000 ganjaran pahala dia. Tengok kita mada ada satu kali semaya pahala dia 100,000 kali. Allah, sejak yakin ni nak semaya di Masjid Haram sekali kita kena 100,000 kali semaya sini. Kalau kira kali lah pahala tu nak kecek dah. Allahu Akbar. Itulah yang panggil tanah haram. Tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga, pilih situ. Supaya tanah menjadi tanah mulia, iaitu Makkahul Mukarramah tu. Bagi orang kafir ni, saya ingat panggil amati. Panggil jaga-jagalah. Sebab masa Nabi kita SAW tu selepas daripada Nabi kita hijrah pergi Madinah, Nabi duduk di Madinah lebih kurang 5 tahun lebih ni tahun. Nabi mimpi ke tengah sejarah kan. Nabi mimpi kata nak pergi buat haji atau nak pergi buat umrah, nak pergi di tanah suci Mekah lah. Nabi mimpi pada tahun tu. Lalu tu lah dia ayat pada sahabat sangat muncul lebih lagi fak muhajirin tu. Fak mai pada Mekah tu. Mai duduk Madinah tu pun Nabi ayat tu nak pergi buat umrah, pakak suka nak pergi belakang. Allahu Akbar. Nabi mimpi. Patutlah Nabi buat persediaan tu nak pergi buat umrah tahun tu, nak pergi buat haji tahun tu. Pergi pak ziarah kan. Maka orang kafir musyrikin muka takwi. Takwi masuk satu. Takwi makna kalau ni takwi visa lah. Tak boleh masuk takwi visa. Kecek kira kecek mari tiba-tiba putus takwi juga. Tapi ada seorang musyrik Mekah yang nama Suhail bin Gapo, tak ingat sejarah dia tu. Dia lah orang mai waktu orang kecek kira Nabi, dan Nabi kenal orang ni. Nama dia adalah nama Suhail. Suhail makna apa? Makna mudah. Makna Suhail makna mudah. Nabi kata boleh diurus hari ni di mudah mengikut nama dia tu. Allahumma, Nabi berdoa mintalah Tuhan mudahlah supaya boleh masuk Mekah, ada dapat buat umrah pada tahun ni. Tiba-tiba kecek kira gimana itu tak dimudah juga, tak mengikut nama orang musyrik Mekah, nama dia Suhail tu. Jadi Nabi ya penting juga alhamdulillah nama ni. Sebab itulah kalau kita nak tak nama anak kita, pilihlah nama munasabah. Nak kita mudah tak nama Suhail. Kalau anak kita ada sifat sabar, tak nama Sabri. Tak nama imam-imam. Jadi sebenarnya kira cara kecek imai tak dapat mudah. Lalu itulah musyrik Mekah pun janji kata tahun depan. Mai wak tahun depan. Lepas tu wak masa 3 hari lah. Habis berkelik ada apa Nabi terima. Sedangkan Nabi boleh sendiri boleh masuk, tapi Nabi tak terima lagi. Bahawa tahun yang ke-7 itulah Nabi masuk. Panjang sikit jarak sini. Tengah Jeddah. Masuk situ tu. Banyaklah berlaku situ tu yang siapa kata sebenarnya setan mai duduk bisik dengan folk musyrik Mekah kata apa mu boleh hui kepada Muhammad supaya masuk tanah Mekah ni. Tak dapat tidak buat mu nasrani dia selalu dah. Sebab Muhammad mai menyakit gapo semua itu gini. Sebab orang duduk Mekah tu
duk Madinah tu dia kena menyakit masa tu. Sebab itulah Nabi berdoa supaya tu menjadi tanah suci di Madinah tu dia amih yang sapakah begini. Jadi bermakna kata mesti muka tu kata Nabi buat menyakit. Maka syaitan merintah supaya pucuk bunuh. Situlah sebab itulah semasa Nabi kita ya tawaf tu kan. Ya sunat kita buka bahu sebelah kiri. Belah kanan. Buka bahu. Keliling yang ketiga tu, keliling yang pertama yang kedua tu. Nak tunjuk kata kehebatan Islam. Bukan jenis pasal moyo tak agak menyakit supaya murid kata tu. Yang nak serai Islam tu. Boleh tengok Nabi kita buka bahu tu, bawa keliling 3 keliling tu suruh lopak. Tengok boleh main tak boleh main apa ni. Mana kata mesti muka nak serai Islam tu, jadi cengak start tak berani nak serai. Tengok bahu yang sekata sotongnya lopak tunjuk kekuatan. Jadi syariat lah bagi haji dia kat tawaf umrah ke apa semua tu. Allahu akbar. Habis itulah bermakna tahun yang ke-8 tu barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mai buka tanah suci tu di Makkahul Mukarramah dengan inna fatahna laka fathan mubina. Jadi WKP ia sekak dan juga mereka itu WKP serta mereka itu sekak akan jalan Tuhan dan juga sekak wal Masjidil Haram yang Tuhan apa tu? Yang kami jadikan dia tempat beribadah untuk seluruh umat manusia yang beriman. Allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Sama ada yang tinggal menetap padanya, orang umum di Saudi tu, dalam kawasan Mekah tanah haram tu, dia panggil al-'akif. Lepas tu wal bad ni kita iaitu atau yang datang berziarah termasuk kita. Dah we ada nak pergi buat umrah, orang nak buat haji tu. Semua ni tu buat Masjidil Haram ni untuk buat ibadat di situ. Bagi orang yang duduk di Mekah dari tanah suci tu dan juga bagi orang yang duduk luar daripada tanah Mekah seperti yang kita ni. Dah, dipanggil wal bad. Allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Dan amarilah ni wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin kata Tuhan. Allahu akbar. Dan sesiapa yang berazam, azam makna niat melakukan di situ. Mana di tanah suci haram tu, kawasan 5 kilo kering kalau dia tu. Doa azam niat benda tak molek. Wa man yurid fi bi ilhadin kata bi ilhadin apa? Niat nak buat benda maksiat di sana. Dan bizulmin dan juga nak buat benda zalim di sana. Maksiat ikutlah seluruh kata ulama sini bi ilhadin bizulmin dengan zalim buat benda maksiat kejahatan benda mungkar benda fahsyat tu masuklah kau. Allah ingat molek sebab itulah kita yang nak pergi buat haji umrah kena niat molek. Jangan niat tak molek. Niat nak pergi tu tak boleh dah. Apatah lagi pergi sana kita buat benda tak molek. Ingat molek dah. Sebab itulah kadang-kadang orang niat ni kadang-kadang dia berlaku sungguh. Niat pergi sana niat nak buat tu. Pergi sana berlaku sungguh. Banyak saya bisa dengar. Di antara bisa dengar kok dia masa nak pergi buat umrah tu dia niat molek Dia kata kalau Tuhan kesihatan dia ni dia nak cara orang sakit demam ke apa semua siapa mereka. Ya pergi siapa sana bilik dia tu jadi demam habis orang. Ya sore orang sihat. Niat rumah dia lagu tu. Tupahlah dia. Duduk dalam bilik 4-5 orang, 3 orang, 5 orang sakit demam ya sore segar. Letih. Ya tak usah nak tukar bilik lah. Tak usah duduk dalam bilik sekali dengan Fok ni. Tak usah kata nak tanya sikit. Masa awak mari kita awak niat ke apa? Niat dia. Dia niat kata kalau lah dia tu sihat nak jaga orang susah orang payah ke apa semua. Yalah dah ni. Tahawi kat awak dah ni. Yang melalui niatmu ni. Wa man yurid fihi bi ilhadin. Dia niat molek tu. Apatah lagi niat tak molek, pergi sana buat benda tak molek pula. Allah. Curilah, duk menipulah, bohonglah. Ni teruk benar.
Sebab itulah buat benda tak molek di tanah suci Makkahul Mukarramah ni, kawasan Masjidil Haram ini, Allah, niat tak molek tu dikira jahat dah. Saya tulis siap dah. Tak semua tak sepung tanah halal. Tanah halal kita sini kita niat benda tak molek dah. Kalau tak buat tak kira lagi. Tak kira lagi. Tak buat tak kira. Patui pahala. Buat tu baru kira. Tulis dosa. Tapi tanah suci ni niat nak buat, hidup buat tu Allah catat dah, buat dosa dah. Apatah lagi dosa besar-besar, ngau-ngau besar-besar apa semua. Tulis ya Allah. Tu hak dosa. Pahala sepengah semaya saat ni. Maya di situ, Masya Allah, sekali waktu 1,000, 100,000 kelebihan dia. Allah, sebab itulah Allah niat moleklah orang nak pergi buat umrah, pergi buat haji, siapa sana dah buat benda hak molek. Sebab saya dah tengok maaflah saya nak sebut kat sini gini-gini. Kadang-kadang Allah, orang kita duk pergi buat haji, orang duk doa di tanah Arafah tu, duk kopo bu berasak lah kat atas. Allah, apa lama lagu tu. Kepuh lagi, ya Allah. Molek ke tak molek benda tu? Duk buat di tanah suci tanah haram tu. Minyak molek ni Allah. Kena tahu dah ni. Janganlah. Rasul doa lah pada kita. Baik kita kata haram, seokok haram lah ni kok. Pada duk kepo di tanah haram pula dah subhanallah. Gapo nak jadi tak tahu. Ya Allah, ikat candah di hari ni bomo-bomo ulama-ulama oleh ke benda tu. Bawa pada mudarat bahaya. Tapi saya bisa kata, ada yang kata, mati belako, tak berasak pun mati, berasak pun mati. Sedap ni mau kecek. Tak apalah mati belako, tapi selepas mati tu. Nak ingat hal tu, selepas mati tu, waktu dah terlekat kita dengan Tuhan tu. Dunia di hari ni setak habis dah. Hamsuk beri perap sampan ba. Gisu setara nak pagangnya, hamsuk beri perap sipan ba. Tahu dara naik kapal tubeh, hamsuk beri perap neng ba. Tak ada tempat dah nak berasak di hari ni. Dunia tak terima, udara pun tak terima dah. Subhanallah. Inilah saya amati pada waktu itulah. Di sana cuba boleh kelik pun lagu tu lah cuba boleh. Sebab masuk dalam ayat ni, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Benda hak tak molek, benda hak bil had dan juga benda yang zalim, orang ni dia kata apa? Nuziqhu min azabin alim. Kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya. Kena azab yang sangat pedih kan. Kalau azab dia niat tak molek kepada tanah suci, hidup sana benda tak molek pula. Ingat molek tawi warning kata nuziqhu min azabin alim. Allah SWT Nabi kecak pada dia tu azab yang sangat pedih di akhirat esok. Bukan dalam dunia ni kadang-kadang. Banyak dah berlaku. Kita biasa dengar kan. Raja Abraha niat tak molek nak mutu Kaabah. Tu atas tu dah. Dan ada satu hadis Aisyah radhiyallahu satu kumpulan. Mari dengar ramah pok dia tu. Dia sebut akhir zaman ni mari untuk nak mengenak niat tak molek pada Masjidil Haram. Allah SWT tergelar dia habis masuk ke patalan. Sebab apa? Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin maka nuziqhu min azabin alim wal a'yaz billah. Allahu akbar. Itulah saja pada pagi ini insya-Allah kita sama lagi panjang lepas pada ni kecek tentang buat haji dan nasabah dengan nama dia surah haji sudah pun dimulai dengan ayat 25 ni insya-Allah. Itulah saja pada pagi ini apa betul daripada Allah, apa yang tidak betul itu adalah daripada kelemahan saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah.